Hari ni kita orang nak pergi beli barang. Hari ni kita orang nak pergi beli barang rumah. Mungkin ni kali terakhir sebelum kita orang balik lagi sekali. And then kita orang balik lagi sekali ke Sarawak untuk kali yang terakhir. Sebab kita orang dah habis belajar. Tapi ni antara momen-momen terakhir kita orang pergi beli barang lah. Kita orang pergi beli barang ni maksudnya kita orang pergi beli barang belanja sebulan. Tapi kadang-kadang kita orang lebihkan sampai jadi dia barang 2 bulan. Kita orang ni memang kalau makan berjimat gila. So biasanya kita orang belanja akan jadi dalam sebulan punya makan ataupun 2 bulan punya makan. Macam tu lah. Sekarang ni, hari ni tak ada kelas. So kita nak pergi beli barang. Sebab barang semua dah habis. Ikan dah habis, ayam dah habis, semua dah habis. So kita nak pergi beli barang. Ainul tengah bersiap. Sekejap lagi dia masuk. Aku tak pernah makan atau aku tak suka. Tapi macam tak suka. Mana? Macam tak suka. Tengah musim durian guys. Sedapnya nak bau durian. Gila ajak pijul. Sedapnya. Sebab kita tak buat bekas. Tapi tak ada musim. Takut musim dah habis. Taklah, kita kan selalu musim bulan 12. Tak silap bulan 12 ke bulan 1 musim durian. Tadi kita orang pergi Farley. Pasar tu dekat hujung sekali. Tak adalah kat ujung sana lah. Lepas tu lepas kita orang pergi pasar, kita orang beli telur. Lepas tu dia sedirik tau kedainya semua. Lepas tu lepas ni nak pergi Watson kejap sebab aku punya shampoo habis. Shampoo dengan deodorant. Lepas tu kita orang nak pergi Farley supermarket untuk beli barang-barang lain. Every stage with Watson's Nutrivate, which consists of for heart health. Both are scientifically formulated, which supports overall daily wellness. Like and follow our official Facebook, Telegram, Instagram, and TikTok.
telur dulu. Ya. Hai. Tadi kita orang tengah jalan. Lepas tu ada orang macam tak tahu lah hotlink orang hotlink tu dia tahan kita orang. Lepas tu suruh bagi macam apa feedback pasal hotlink apa semua. Lepas tu kita orang dapat aiskrim free. Tu je lah. Dapat aiskrim free dan sebab jawab soalan dia je. Ambil yang tu ke sebelum ni? Sedap juga. Ada ambil lah sebelum ni. Dah habis dah. Ni dengan ni. Satu ke dua? Satu je. Yang ni. Hai. Hai, awak titik lalat lah. Macam Azam. Tengok. Sebelah hidung. Omelnya dia. Ayah budak macam. Omelnya. Ini memang kucing Fale tau korang. Kucing mall. Kucing supermarket sini. Dia memang dah lama dah duduk sini. Sejuk Dia bos kat sini. Oh, muka dia. Muka dia nampak menyampah. Besar gila guys badan dia tengok ni. Dengan tapak tangan. Besar gila. Tapi dia macam dah nak lain orang dah. Awak pandanglah sini. Awak. Besar. Siapkan ni. Beli ikan frozen rustic. Filet. Bukan apa? Ikan kembung dengan ikan tongkol. Dia nak ambil apa? Mana sama ni ke ni? Ni yang biasa kita beli. Yang putih. Ni apa? Tilapia filet. Tilapia apa ni? Kepala apa? Tak, aku tengok ni yang potong-potong tu. Sekeras-kerasnya dia nak tunjuk cepedak tunjuk. Kan tadi dah tunjuk. Tak, sebab aku tanya dia kalau nak potong tu kena lumur dengan minyak ke. Dia kata dah habis berbelanja. Kita orang punya total loss hari ni 200.5 untuk semua ni. Tapi buah-buah kat sini murah Cepedak kat sini sekilo RM4.9. Cepedak RM4.9 sekilo. Lepas tu tadi kita orang beli keledek. Keledek tu dekat RM4.7. RM4.70. RM4.7. Ambil dalam 3 biji ke 4 biji tadi. Satu lah 4 biji je sedap.
Tu dapat RM7. Wow, murah. Tadi cempedak tu RM4.90 sekilo. So tadi kita orang minta dia timbang 1.4 kilo. 1.4 kilo RM7.90. Murah guys. Kat sini kelebihan dia buah murah. Durian pun murah. Sebab tu tadi kita orang nak beli durian. Tapi kita orang tak bawa bekas. Sebab yang sebelum ni kita orang beli durian. Tapi kita orang bawa bekas tau. Supaya nanti tak ada yang busuk. Sebab kadang-kadang kita beli durian kan dapat yang busuk apa semua kan. So kita orang nak elakkan dapat yang busuk. Dia siap. Dia siap. Dah. Oh. So kita nak elak dapat yang busuk. So kita orang biasa masuk dalam bekas. Tapi kita orang tak bawa bekas tadi. Kita orang terlupa tengah musim durian. So tak belilah durian. Maybe next time kita orang akan datang lagi untuk beli durian saja. Sebab kita orang hantu durian. You. Tapi kat sini yang mahal telur dengan ayam. Telur dengan ayam dia mahal. Telur, ayam. Telur dia sekilo RM10.80. RM10. RM10.80. Telur ni. Tadi Tak ayam. ayam. Ayam tadi RM10.80. Tu pun tak tahu lah berapa kilo tadi. Telur dia paling murah RM11 tu boleh dapat pun kalau yang ada yang grade E. Tadi yang kita orang ambil tu grade E, grade paling kecil. Sebelum ni kalau kita orang ambil pun grade D macam tu. Grade D pun kadang RM12, RM13. Dekat sini biasanya satu papan tu RM18 macam tu. Mahal, telur mahal gila. Nak dapat yang murah tu jarang-jarang ada. So kalau ada ambil lah. Tadi ada yang RM11 grade E, so kita orang ambil. Itu je lah. Sekarang ni kita orang nak tunggu Maxim. Kita orang nak tunggu Maxim untuk balik. Je. Oh by the way sekarang dah nak Christmas. So barang-barang banyak offer. Yana, kat belakang. Oh. Kita orang masih menunggu Maxim. Kat langit cantiknya. Dah nak gelap dah. Tapi tak ada Maxim yang nak ambil. Tak ada Maxim yang nak ambil kita orang. So kita orang kena tunggu. Cantiknya. Sekejap. Cantik. Dekat kamera belakang tak cantik sangat. Kamera depan masih lagi lawa lah guys. Wah, cantiknya. Patutlah Kak tu ambil gambar. Akak memboyong. Kenapa? Dia ambil gambar langit tadi juga. Cantik langit. Kita orang nak balik pula time peak hour. Memang tak dapat lah Maxim. Kena tunggu. Nanti dah gelap mesti baru sampai rumah. Padahal rumah dekat je korang. Tapi tak ada nak ambil sebab depan ni jam. So disebabkan tak ada nak ambil kita orang. Sebab sekarang peak hour. So kita orang pergi kedai makan dekat belakang dulu sebab lapar. So kita orang tunggu kat sana untuk lepaskan peak hour dulu. Wah, kedai makan dia dekat sana. Dia makan sama. Oh, kau apa? Udang. Udang. Dia caketau udang. Kita caketau ayam. Dia orang Milo guys. Kita orang tunggu Maxim lagi and baru dapat. Kita orang baru dapat. Tapi Maxim tu belum sampai, dia baru on the way. So total kita orang menunggu 2 jam. Untuk tunggu Maxim saja.
Hai guys, so sekarang kita dah sampai rumah. Dah bawa dah semua barang naik. Penat. So tu je lah vlog kita hari ni. Tak ada pergi mana pun, just beli barang je. Tu je. Bye bye. Sorry lah sepah, mesti baru balik. Tidak. Cakap bye-bye. Bye-bye. Jumpa lagi kat next vlog. Bye, tutup video. Bye.